Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi ja'alana muslimin wa razaqna minat tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqa waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berjumpa sekali lagi pagi ni dalam kuliah duha kita di Masjid Al-Mukarramah. Antara kuliah duha yang pada saya kehadirannya ramai. Kita ada banyak kuliah duha ya di serata Kuala Lumpur, Selangor ni. Dalam pengamatan saya di masjid kita ni antara yang teramai lah. Sebab satunya dia bukan semua daripada Sri Damansara, dan banyak Itali, Spanyol pun pakat datang sini juga Paling jauh mana? Uganda dia semua jadi yang penuh tu alhamdulillah. Kuala Selangor pada insya-Allah. Elok bawa ikan sekali Jadi alhamdulillah. Boleh beli boleh beli. Atau hal pula nak kena bawa tong. Boleh. Hari ni saya buat minyak, lepas duit minyak saya. Ada buat minyak, nanti kita cerita. InsyaAllah hari ni kita nak sambung perbincangan kita dalam kitab La Tahzan, Don't Be Sad. Ada yang sedih ke hari ni? Syek sedih je, belum lagi. Jangan sedih, jangan risau. Saya nak tanya, kenapa sekarang kita belum risau? Sekarang baru pukul 9 awal lagi. Sebab apa? Sebab banyak benda kita belum tahu lagi. Macam mana mengaji? Betul. Tak salah. Pahala pun dapat, ceria pun dapat, kawan pun dapat. Ya, betul. Selagi apa yang kita buat Allah redha, dapat pahala. Tak ada masalah. Macam orang puasa nak sihat, pahala tu tak dapat, sihat pun dapat. Gitu ya. Okey, tajuk kita perbincangan kita hari ni, kalau kitab saya ni 506. Siapa yang cetakan yang sama ni? Carilah ilmu, nescaya anda mendapat kemudahan. Orang jadi tertekan sebab banyak benda dia tak tahu. Okey. Tetapi kalau banyak benda tahu pun boleh tertekan juga. Setuju tak? Baik jangan tahu. Okey. Okey. Tetapi ada beza pengetahuan dengan ilmu.
ilmu ni lagi banyak tahu, lagi tenang. Tapi pengetahuan ataupun kita panggil maklumat ni pengetahuan. Ilmu dia bukan pengetahuan, bukan semata-mata pengetahuan. Ilmu dia adalah pemahaman. Sebab itu Rasulullah ajar kita ilmu. Allahumma rzuqni ilman nafi'ah. Ya Allah, kurniakan aku ilmu yang bermanfaat. Maknanya yang faham, yang boleh amal. Kalau tak faham, dia tak manfaat. Kedua, kalau faham tapi tak amal pun tak manfaat juga. Dia beza ilmu dan maklumat. Maklumat dipanggil pengetahuan, benda yang kita tahu, info apa-apa saja, kadang-kadang tidak memberi manfaat pun pada kita. Kita sekadar tahu berita Mexico, ada satu kejadian berlaku di Mexico, ini. Kita tahu, kita dapat apa? Ada anak kita tengah belajar kat Mexico, kita nampak ada video gajah digerik. Semua tu pengetahuan tu, info. Kita habis masa 5 minit tengok video tu. Apa yang kita dapat dari situ? Pengetahuan, sekadar pengetahuan. Lagi banyak info kita tahu, pengetahuan, belum tentu kita akan bertenang. Sebab tu bangun tidur pagi-pagi, jangan buka lagi grup WhatsApp, jangan buka grup jiran-jiran, jangan buka sosial media. Kalau tak tahu, tak payah usah berdebar je ni. Setuju tak? Ataupun nak tidur malam-malam, jangan scroll dah, tak boleh. Banyak benda, info yang ada dalam ni yang tidak bermanfaat untuk kita, yang akan mengganggu ketenangan kita. Sebab tu ada masa kena tinggal dunia ni. Kena. Sebab tu Rasulullah SAW ajar kita tahannus. Tahannus ni asingkan diri terus. Kalau kita mungkin kita tak pergilah berkhuluwah, bertahanus, pergi masuk mana-mana hutan seorang-seorang kan. Cuba kita tinggalkanlah dunia ni. Kurangkan screen time kita sekurang-kurangnya. Sebab tu ada orang dia memilih 3 hari 2 malam pergi hiking ke, masuk hutan ke. Tinggalkan benda ni. Grounding balik. Jangan sampai hilang sudahlah. Hilang orang lain yang stres, bukannya dia seorang je. Yang menyusah orang pula. Tapi bukanlah tak boleh pergi hutan. Boleh, ikut undang-undang lah. Ikut undang-undang, ikut rule, protokol, etika, semua tu kena jaga. Pergilah mana pun. Kita akan bincang, suruh perhatikan keindahan alam. Kan ada tajuk lepas tu. Perhatikanlah keindahan alam. Jangan halang orang nak pergi hutan pula. Boleh. Cuma nak bagi tahu, ilmu boleh tenangkan kita. Tapi maklumat belum tentu boleh tenangkan, malah dia boleh runsingkan kita. Dan dia bukan mudahkan kita pun, kadang-kadang dia akan susahkan kita kalau banyak sangat kita tahu. Sebab tu tak semua benda kita kena tahu. Sebab tu tradisi dulu, orang cari ilmu, dia pergi cari apa yang dia tak tahu, dia pergi. Betul tak? Hari ni kata balik, guru tu yang datang, dia pun tak tahu apa yang dia nak, guru pula tak tahu apa yang orang nak, main cerita je. Faham tak faham, angguk je lah, habis masa balik. Kan beza tu. Orang dulu kan lain, dia tak tahu apa, dia cari guru ni, apa yang boleh dia belajar pada guru, dia pergi. Dia tahu apa yang dia nak, dan guru tu tahu apa yang orang tu nak. Kan beza tu. Maka ilmu yang dia dapat bermanfaat bagi dia. So bila kita terlalu banyak info, terlalu banyak maklumat yang bukan ilmu, dia akan mengganggu hidup kita. Saya bagi satu contoh. Ashabul Kahfi. Kita bila sebut je Ashabul Kahfi, kita ingat dia ditidurkan, betul? Cerita dia tidur. Ashabul Kahfi ni betul ke tidur? Adakah Allah sebut dalam Quran dia ditidurkan? Cuba cari dalam Suratul Kahfi tu lepas ni, tu buka Suratul Kahfi Jumaat, nanti tengok terjemah. Memang terjemah tulis maka dia ditidurkan, tapi ada tak perkataan Arab tidur kat situ? Tak, Allah tak guna perkataan tidur kat situ. Allah guna perkataan fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ingat tak ayat tu? Famous kan ayat tu kan? Fadarabna, ayat 10 tak silap saya. Fadarabna ala ke-9, macam itulah. 10. Fadarabna ala adhanihim. Kami tutup telinga mereka. Allah tak kata kami tidurkan mereka, kami tutup telinga mereka. Fil kahfi, dalam sebuah gua.
sinina adada, pada bilangan tahun yang tertentu. Fadarabna, kami tutup telinga. Apa maksud tutup telinga? Apa maksudnya? Supaya jangan risau dah. Selagi awak dengar, lagi tahu awak akan risau. Sebab dia orang kan masuk dalam gua tu kan sebab risau. Orang tengah tangkap dia sampai tak nak sembah berhala, sebab mereka ni ahli kitab, menyembah Allah, ahli kitab, kitab Injil. Jadi tiba-tiba raja di Kianu suruh semua berhala. Jadi mereka tak boleh terima walaupun mereka orang muda. Maka mereka, ya Allah, tak tahu nak buat apa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka berdoa ni, ya Allah tolonglah kami, ya Allah kami tak tahu, kami nak jaga agama ni, tolonglah kami. Itu doa dia kan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Budak muda ni, innahum fityatun amanu, mereka ni pemuda-pemuda yang beriman. Bila dia minta tolong, Allah pun bagi insting, awak semua masuk dalam gua. Okey, saya nak tanya, masuk dalam gua, berapa lama boleh bertenang dalam gua tu? Berapa lama boleh survive? Tak boleh. Masuk dalam gua saja belum tentu tenang. Tiba-tiba dengar bunyi tapak kaki orang kat luar, kan, nak masak apa semua, asap keluar, bahaya. Malam-malam tidur takut binatang buas masuk lah, apa semua. Tak tenang juga. Tapi macam mana cara Allah bagi tenang? Allah tutup telinga dia, tak, supaya dia tak tahu apa langsung yang berlaku, dan dia tak payah fikir dah. Tidur, kalau kita tidur, kita still boleh dengar. Betul tak? Pintu tu buka ada, hujan lebat ada, ni ada. Tapi kau tidur seorang-seorang, kan, terkejut dengan dengkur sendiri pun ada. Terus tak boleh tidur, kan? Sebab telinga tu tak tidur. Sifat tidur, telinga dia tak tidur. Sebab tu kita ada deep sleep tu. Kita tak perasan dalam kita punya tidur, kita ada awake, kita jaga, kita yang tak sedar kita jaga. Lepas tu hari ni orang pakai jam-jam smartwatch apa benda tu, dia boleh monitor tidur kita. Rupanya deep sleep kita lah berapa minit sangat je pun. Rupanya telinga masih berfungsi, semua benda dia tahu. Tu otak berjalan masa tidur tu. Bangun tidur sakit kepala. Okey. Rupanya deep sleep ni susah sebab telinga tak ditutup. Fadarabna ala adhanihim. Kalau boleh sebelum tidur baca ayat ni. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Takut saya, ustaz, kau tak bangun 300 tahun kan? Taklah, supaya kita dapat deep sleep. Supaya kita tidur mati, senang cerita. An-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kepada kematian sebenarnya, tidur tu sendiri. Tapi kita tak dapat tidur yang berkualiti. Jadi sekarang ni poin saya adalah, kita bukan nak maklumat info sahaja, sebab itu tak tenangkan kita. Macam mana kita cuba bertenang sekalipun, ada je benda yang akan trigger. Baca berita ni mula risau, baca info ni risau, baca gosip ni sakit hati, grup WhatsApp ni tiba-tiba bab ni pun nak komplain dah mula. Macam-macam. Jadi lebih baik kita tak tahu banyak, lebih baik. Saya ada kenal kawan-kawan saya yang tak ada social media. Walaupun umur bayi-bayi kita 40-an, soalan macam tak normal orang tak ada social media ni. Tak, tapi dia lah orang yang paling normal sekali sebenarnya bila tak ada social media. Apa pun tak tahu berita. Tahu tak cerita ni? Tak tahu. Mana dia akan pilih apa yang dia nak tahu. Kan best hidupnya tu. Kadang-kadang kita tak ready. Banyak sangat benda yang kita kena tahu. Bahaya hari ni. Tambah pula pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu pula daripada sumber yang tak sahih dan sebagainya. Lagilah ni zaman AI pula, lagilah orang boleh tipu sana tipu sini Jadi sebab tu bukan keutamaan kita sebagai orang Muslim bukan cari maklumat, bukan cari info, tapi cari ilmu. Nescaya anda mendapat kemudahan. Ilmu dan kemudahan itu ibarat dua sahabat dan dua saudara sekandung. Ilmu dan kemudahan. Tahu insya-Allah mudah. Cuba lihat para ulama, kehidupan mereka senang, dan untuk berhubungan secara langsung dengan mereka juga tidak suka. Mereka memahami tujuan hidup, mereka mendapatkan apa yang mereka cari, dan mereka telah menyelami dasar nilai kehidupan. Sedangkan para penzuhud yang ilmunya masih sangat dangkal itu masuk kategori orang yang kehidupannya sangat menyeksakan dan banyak tertekan. Mengapa? Kerana mereka hanya mendengar kalimah-kalimah yang tidak mereka mengerti artinya,
dan masalah-masalah yang tidak mereka fahami arahnya. Penyimpangan yang menimpa kaum Khawarij tidak lain juga disebabkan tingkatan ilmu dan pemahaman mereka yang masih dangkal. Mereka tidak mampu menyentuh hakikat kebenaran dan tidak mendapat petunjuk untuk mencapai maksud syariat. Mereka berhenti pada kedangkalan, tidak mahu berusaha ke arah yang lebih tinggi dan bahkan terjerumus ke dalam kebingungan. Okey. Kita pernah tengok tak ulama semayang? Saya pernah tengok mufti ke orang ilmu-ilmu tinggi, bukan tinggi biasa-biasa ni, tinggi betul. Pernah tengok tak? Mufti ke semayang? Tak pernah. Artis pernah tengok semayang? Kadang-kadang kita tengok mufti semayang, tok guru semayang, kadang-kadang lagi cepat daripada kita semayang. Cepat betul. Kan? Saya langsung tengok orang kat Mekah tu, cepat. Tu beza orang dia bukan isu baca doa lepas solat, tak, dalam solat tu kena berokoknya, simple je. Bukanlah tak ada tomak nina pula, ada orang tu semayang bukan main lama berdiri, nak takbir pun bukan rokok. Kita rasa khusyuknya orang ni. Ya ke khusyuk? Tak tahu, was-was. Nampak lama tu punya was-was. Tapi kalau orang yang berilmu, simple je. Kita tengok orang pergi musafir, solat jamak kasar. Kita dah bertahun-tahun jamak kasar kan. Tu pun kadang-kadang confuse lagi kan. Berapa hari nak kira ni. Ni kalau saya tanya macam-macam mazhab keluar sekejap lagi ni. Kan? Tapi kalau ahli ulama, kadang-kadang kita tak faham apa yang dia buat tu. Hari tu dia buat 3 hari je, ini tengok dah lebih 3 hari pun dia buat lagi. Dah macam mana pula? Dia orang ni main hentam je ke? Tak. Tapi dia orang tenang je, elok je, yakin je. Kan? Contoh ada najis dekat dalam rumah ni, kalau kita belajar fiqah tu kan, kita satu rumah lap sudahnya. Kan? Mana beza? Sebab ilmu tu dia akan tenangkan kita dan mudahkan kita. Nak mudah, kita nak bincang sekali, nak mudah hidup adalah kena ada ilmu. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bihima ma'a fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak mudah dalam dunia ni, kena ada ilmu. Nak mudah, kereta tak ada, kena naik bas lah. Tapi tak tahu stesen bas pun tak tahu, bas pukul berapa pun tak tahu, ni berapa ringgit tak tahu, kan susah hidup kan. Tapi sebab dia ada tahu tu, ilmu tu dia ada, tahu timing, so dia tak rushing. Dia tahu je pada rumah berapa minit, bas sampai pukul berapa, kan senang hidup dia. Okey. Lepas tu yang lagi tahu pula, ada kad, travel card pula yang boleh jimat duit lagi daripada bayar setiap hari. Contoh lagi tahu lagi mudah hidup. Itu beza dia. Tu kalau buat dunia. Sama jugalah kan, kita beli telefon tapi tak tahu guna, kan susah hidup kita. Nak mencari nama tak jumpa-jumpa, mencari kontak tu tak jumpa, kan susah. Nak masak tak tahu. Kita sibuk keluar, suami kita lapar belum makan lagi kat rumah. Alah abang masak lah apa-apa. Telur ada apa? Dia cari telur pun tak jumpa. Kan susah hidup dia. Kan? Maggi ada, Maggi pun tak jumpa. Okey. Jadi nak dunia kena ada ilmu, kena ada pengetahuan. Wa man aradal akhirah, siapa yang nak akhirat, nak solat, nak akhirat, nak solat, nak baca Quran, semua tu kena ada ilmu. Kau tak susah sembahyang, was-was lagi, tiba-tiba confuse kan. Tengah sembahyang tiba-tiba nampak baju ada macam merah, macam darah. Alamak, darah ni sah ke tak sah sembahyang? Dah mula dah. Padahal sikit je dimaafkan je. Kan? Macam-macam lah. Jadi nak akhirat pun begitu juga. Kena ada ilmu, kata Rasulullah SAW. Dan siapa yang nak dua-dua, dunia pun nak, akhirat pun nak, kena ada ilmu. So kita akan mudah dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Jadi daripada situ kita akan boleh membezakan di antara orang yang berilmu dan cuma
Dr. Ain Allah Al-Qarni ni, ini kita panggil apa ya? Ini idea dan juga pendapat dia. Dr. Ain Allah Al-Qarni ni dia bukanlah anti orang zuhud. Okey. Tapi dia kurang suka orang salah faham tentang zuhud. Dan nanti kita akan jumpa juga nanti. Tajuk-tajuk selepas tu dia ada kritik Imam Ghazali. Bukan bermaksud dia memusuhi Imam Ghazali, tidak, tapi ini dari sudut school of thought, dari sudut idea dia. Kita akan bincang nanti. Ini salah satunya, iaitu orang yang berilmu dengan orang yang zuhud. Dia tak berapa berilmu tapi zuhud. Bila zuhud ni baju kotor, hidup biar berlapar tak apa, rumah sepah tak apa, dunia ni sementara saja, kejar akhirat, kan? Jadi dia kurang setuju benda macam tu. Orang yang berilmu dia takkan abaikan dunia ni. Dia takkan abaikan. Dia tak boleh terima kotor, dia tak boleh terima baju berbau, koyak, lusuh, dia tak boleh terima yang tu. Maka kena cari ilmu lah supaya boleh dapatkan baju yang bersih. Tak mestinya mahal. Perlu tahu macam mana cara nak maintain baju tu supaya tak kotor, tak lusuh, perlu tahu. Jadi rumah begitu juga, kan. Jadi dia ada beza antara orang berilmu dan orang yang zuhud, yang kadang-kadang tak ada ilmu. Maka dia akan salah faham dengan makna zuhud tu. Zuhud paling mudah kalau nak faham. Kalau tradisi budaya kita ni bila sebut zuhud, yang kita nampak apa? Lusuh, miskin, laih, tahu laih? Lesu, slow, diam, zuhud, termasuklah kotor, berbau sekali masuk kadang-kadang dalam zuhud tu. Tapi zuhud nak mudah faham, zuhud adalah meletakkan dunia pada hujung jarinya, bukan di dalam hatinya. Meletakkan dunia pada hujung jari, bukan dalam hati. Apa maksudnya? Tinggi falsafah tu. Meletakkan dunia pada hujung jari, bukan dalam hati. Iaitu ambil kejar dunia ni, tapi guna sekadarnya. Kalau perlu lepas. Letak hujung jari je. Guna. Kalau perlu lepas, perlu bagi orang, bagi. Kalau hilang, kalau orang ambil, tak apa. Letak pada ujung tangan saja. Tak perlu simpan dalam hati yang sampai jadi kedekut, sampai jadi apa-apa dunia, apa semua, kejar dunia, tak. Dia tak adalah hati sangat. Dia sekadar guna untuk keperluan saja. Itu maksud orang yang zuhud. Dia ambil juga dunia, tapi guna untuk keperluan, bukan untuk disimpan dalam hati. Okey. Boleh, dan semua itu perlu ada ilmu. Jadi carilah ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Lepas tu kita doalah dengan doa Nabi SAW. Setiap pagi Rasulullah akan doa tu, kan? Apa doa dia? Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Sebab tu kita nak sangat ilmu, kedua yang bermanfaat. Kalau boleh dengan anak-anak kita pun ni, nak dah keluar result, masuk universiti mana apa semua ni, kan, supaya dia amal doa-doa ni, supaya ilmu yang dia belajar bukan sekadar sijil, tapi ilmu yang akan bagi manfaat kepada kematangan cara fikir, ialah kepada cara buat keputusan dan sebagainya. Ilmu yang bermanfaat. Sebab kadang-kadang kita risau, kita dapat ilmu tapi tak manfaat, maka menjadikan kita orang yang sombong. Jadi berbalah-balah pula, argument tak habis-habis, cari salah orang pula. Dulu zaman tak ada berilmu, elok tunduk je, elok baik. Dah rajin datang kuliah, rajin pula bergaduh. Sebab ilmu banyak. Itunya. Bukanlah maksud macam tu lebih baik tak datang kuliah lah Ustaz, supaya jadi bodoh. Tak adalah bergaduh. Ada juga bergaduh dengan orang bodoh lagi letih. Dia je yang betul. Masalah juga. Sebab tu Imam Syafi'i kita tinggalkan je. Jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Okay. Baik. Selesai pasal ilmu. Dalam Islam, ilmu apa yang paling utama untuk kita pelajari? Fiqh, tasawuf. Dia ada satu istilah, dia panggil apa? Ilmu yang wajib semua orang belajar. Fardu ain. Fardu tu wajib. Ain tu individu.
kewajipan yang setiap individu mesti belajar. Dia tak boleh orang lain tolong, orang lain dah tahu, kita tak tahu pun tak apa. Tak, fardu ain semua orang kena tahu. Berbeza dengan fardu kifayah kan. Macam matematik, sains apa semua tu, dia bukan fardu ain, dia kifayah. Kalau kita tak pandai kira tak apa, orang lain boleh tolong kira. Kita tak pandai semayang, orang lain tolong semayang untuk kita, boleh. Kita tak reti cuci najis, tak apa, orang lain boleh tolong cuci kan. Banyak cantik. So fardu ain, ilmu kewajipan yang setiap orang kena tahu. Dan dia tak mestinya detail, sekurang-kurangnya asas-asas kehidupan. Dan dia merangkumi 3 cabang ilmu, iaitu ilmu akidah, iaitu tauhid lah. Belajar tauhid Allah tu macam mana sifatnya, dan sebagainya, nama-nama Allah. Ilmu tauhid akidah, malaikat macam mana, rasul macam mana, kitab, rukun-rukun iman, rukun Islam, itu ilmu akidah. Maka belajar ilmu tauhid. Kedua, syariah. Akidah, syariah belajar fiqh. Yang ketiga, akhlak. Akhlak belajar apa? Tasawuf. Belajar tasawuf tentang hati dan sebagainya, cara meredah diri, elakkan sombong, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat tercela. Itu semua tu melibatkan akhlak, maka kena belajar ilmu tasawuf. Jadi ni dipanggil 3 sendi agama. Ini fardu ain, semua orang kena belajar. Formal ataupun tak formal, kena belajar fardu ain. Hebat macam mana pun anak kita double PhD sekalipun, fardu ain fail, di sisi Allah fail. Maknanya solatnya problem sebab fardu ain, sebab dia tak tahu solat. Dia penting dia semayang, tapi dia tak tahu yang mana wajib, mana sunat, batal pun tak tahu, makruh pun tak tahu. Main semayang ikut je orang. Tak boleh, dia tak boleh macam tu. Okay. Dan kita berharap kita adalah asas-asas itu, dan anak-anak kita pun ada mewarisi benda tu. Sebab tu penting kita masukkan mereka sekolah, sekurang-kurangnya mereka ada ilmu-ilmu agama yang asas tu. Jadi kita lega lah. Kalau kita tak sempat nak mengajar kat rumah pun, sekurang-kurangnya kita tengok cara dia urus diri dia, atau bila berlaku apa-apa situasi, kita try test apa ilmu yang dia ada. Kita try test. Okay, kalau macam ni kita nak buat macam mana? Kalau dia tak boleh settle, dan kita terang. Rupanya kita terang salah pula. Sebab kelas fiqah tak datang. Okey. Baik. So ilmu fardu ain, barulah kita cakap ilmu-ilmu yang lain. Hari ni ramai orang nak belajar ilmu tinggi-tinggi, ilmu asas dia tinggalkan. Ilmu akidah tu bagus, belajar Allah apa semua tu, tapi sibuk bergaduh pula Allah tu kat mana? Kat langit, kat darat, bertempat tak bertempat, ada tangan tak ada tangan. Itu yang sibuk dah bergaduh, tak apa pasal. Kan letih tu. Yang tengah bergaduh lagi pula sekarang ni tentang cara minta doa dengan Allah, direct ke atau boleh guna perantaraan, pun gaduh juga. Itu je lah kerjanya. Kita di sini macam mana? Boleh tak doa ni direct dengan Allah ke, atau boleh nak ada perantaraan? Dua-dua boleh. Nak Allah direct pun boleh, itu yang paling afdal. Kedua, nak guna perantaraan Rasulullah ke, amal soleh ke, ada wali-wali Allah ke, harus. Benda tu bukanlah digalakkan, harus. Yang digalakkan dengan Rasulullah waktu sekali doa kita ada selawat Nabi. Itulah masuk wasilah, itulah maksudnya tawassul. Betul dalam doa, even dalam solat kita ada tahiyat kepada Nabi. Itulah nama tawassul tanpa kita sedar. Tiba-tiba pergi makam Nabi minta tak boleh. Betul nak semayang boleh pula sebut Nabi. Kenapa pening orang? Jadi jawapannya benda ni akademik, benda yang dibincangkan oleh ulama. Ada yang tak bersetuju, tapi yang bersetuju, yang membenarkan janganlah terus tak boleh pula. So senang aja. Akademik ni begitu. Ada doktor cakap siapa nak diet gini. Doktor dia kata oh yang ni salah. Nak diet ini je. Kan nak bergaduh. Jadi school of thought ni, cara fikir ni dia boleh. Asalkan dua-dua ada asas dan disepakati, bukan seorang je dan bukan disesat pula. Ada sokongan-sokongan ulama-ulama yang lain juga bersetuju dengan syarat-syarat yang ketat. Maka kita, kalau kita tak bersetuju, tak apalah, mereka bersetuju dengan cara tu. Tapi janganlah sampai terus sesatkan orang, kan, kafirkan orang dan sebagainya. Malah benda tu dibincang dalam fatwa tentang tawassul, istighasah dan sebagainya. Kita sebut sekali lagi,
sebaik-baiknya iktikad kita, doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada keharusan tertentu kalau kita nak menggunakan tawassul, perantaraan untuk memakbulkan doa kita. Paling mudah tawassul lah dengan amal soleh kita, bukan dengan orang soleh lagi lah. Dengan amal soleh sendiri pun dah boleh menyebabkan doa kita makbul. Contoh, kita ada amal soleh yang kita rasa dalam banyak amal kita, amal ni lah yang paling sebati dengan kita. Contoh, ya Allah, aku ni hari-hari gini, ya Allah, saya setiap hari kalau masuk masjid, saya mesti akan masuk duit dalam tabung, walaupun sikit, ya Allah, saya tak pernah miss. Seandainya inilah amal aku, sedekah aku, inilah yang paling sebati dengan aku, yang kalau engkau redha amal ni, ya Allah, sekarang ni aku ada masalah, aku terdesak, ya Allah, tak cukup nak bayar beg, nak beli LV. Okay? Contohlah, ada hutang, ya Allah, rupanya aku tak sedar aku ada hutang, dah tertunggak, ya Allah, sekarang terdesak, malu nanti, ya Allah. Seandainya inilah amalan sedekah aku yang sebati selama ni aku buat, aku tak pernah berkira, ada kawan lapar, ada kawan minta tolong, aku tolong, sampai sekarang dia tak bayar hutang, ya Allah, hari ni aku berhutang, aku tak tahu siapa, Engkau tolong aku, ya Allah, kalau inilah amal soleh aku, kau bantu aku. Itu maksudnya, itu maksud tawassul, menggunakan amal yang kita dah buat, yang kita rasa inilah yang paling ni sekali. Ingatkan cerita orang yang tersekat dalam gua tu kan, ingat tak cerita tu? Yang dia masuk dalam gua, 3 orang yang memasuki sebuah gua di panjang bukit, dia masuk dalam gua, tiba batu jatuh, tertutup laluan keluar dia. Maka salah seorang daripada mereka begitu, apa kata, kita berdoa dengan amal-amal soleh kita. Ini disebut oleh Imam Nawawi, di bawah hadis Rasulullah dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin siapa mengajar sini? Ustaz Fauzi. Dah masuk tajuk tu? Nanti akan jumpa hadis tu. Jadi 3 orang ni berdoa dengan doa mereka masing-masing. Yang satu dia boleh berzina, tapi dia tak jadi berzina. Sebab dia ada saudara perempuan yang nak minta tolong dengan dia, dia kata boleh, aku boleh tolong kau dengan syarat kau tidur dengan aku. Baru aku tolong. Perempuan tu setuju sebab terdesak punya pasal. Jadi bila perempuan tu dah baring, dah sepatutnya dia dah boleh dah untuk buat benda yang tak elok tu. Tiba-tiba perempuan tu menggeletar, takut. Dia kata aku takut kepada Allah. Maka dia pun jadi takut kepada Allah, dan dia kata, ya Allah, aku tak jadi berzina pada hari itu. Seandainya inilah amal soleh aku, kau bukakanlah laluan, gerakkanlah batu ni, bergerak sikit, tak boleh keluar lagi. Ada seorang lagi, aku ada ibu dan ayah, aku balik dalam keadaan anak-anak lapar, nak minum susu, lapar, tapi aku akan berikan dulu makan dan minum pada mak ayah aku. Aku akan santuni mereka, aku akan buat baik, aku akan utamakan, muliakan, dahulukan mak ayah berbanding anak sendiri pun kan. Sampai aku balik malam tu, mak ayah dah tertidur dah, aku biarkan anak lapar sampai esok pagi mak ayah dah bangun, aku bagi mereka makan dulu. Kalau inilah amal soleh aku, ya Allah, gerakkanlah batu supaya kami boleh kembali melihat langit. Gerak sikit. Orang yang ketiga, aku adalah seorang majikan. Ketika aku membayar upah, ada seorang dia tak mengambil upahnya, dan akhirnya duit dia itu menyebabkan aku menternak kambing-kambing, dan kambing itu membiak di padang dengan duit gaji yang dia tak ambil tu. Bahkannya berkembang biak kambing-kambing tu, padahal mungkin sikit je kan, dengan duit gaji tu mungkin 3-4 ekor je. Tiba dah lama dia tak ambil, banyaklah kambing tu. Satu hari datang bekas staff ni, dia menuntut balik upah dia, dan aku mengatakan bahawa upah kamu tu sebanyak kambing di padang. Dia ambil semuanya, ya Allah, tak tinggal satu pun. Kalau inilah amal soleh aku, kejujuran aku, inilah amal soleh aku, kau gerakkanlah. Ini amal soleh. Kita kalau kita rasa nak doa, nak urgent, doa dengan amal soleh. Masalahnya fikir tak jumpa amal soleh yang mana. Spesifik, insyaAllah benda ni tak payah fikir, kita sendiri tahu benda tu dah sebati, benda tu ada dalam naluri kita. Kalau jenuh fikir, susahlah. Dia benda tu dia on the spot je, dia akan terus terlintas benda tu. Sebab kita tak boleh tipu dengan diri kita apa benda baik yang kita buat. Ada benda yang kita buat baik, beza tu dengan yang betul-betul kita buat dengan baik. Okey. Semua tu ilmu lah, kita nak bincang tadi pasal ilmu. So jangan ilmu ni jadi berbalah. Jangan sebab lagi banyak tahu,
lagi banyak comparison, lagi banyak pula permusuhan. So kita tak nak macam tu sepatutnya lagi banyak tahu, lagi lapang dada kita, lagi tunduk. Sebab sifat orang berilmu, lagi banyak dia tahu, akhirnya lagi banyak dia tahu yang dia tidak tahu. Okey, bukan lagi banyak tahu akhirnya barulah dia tahu, oh aku dah banyak tahu, bukan. Lagi banyak dia belajar, akhirnya dia akan jumpa, lah selama ni aku tahu lain. Lain belajar lain pula, oh rupanya macam ni. Lagi banyak, lagi banyak ujian. Sebab nak jadi orang baik, lagi diuji. Lagi beriman, lagi diuji. Jangan expect ni kita nak masuk tahun Muharram tak lama ni kan, mak hijrah, saya insya-Allah tahun ni lebih baik. Jangan expect tahun depan tenang, tak. Tahun depan akan datang ujian. Sebab Allah memang akan uji kita untuk nak test betul ke awak nak jadi baik. Memang akan begitu. Malah kita hari ni dah konsisten datang kuliah duha. Dulu zaman tak datang kuliah duha, tak ada masalah pun. Datang kuliah keluar-keluar pintu tu masalah. Tapi insya-Allah ini semualah proses Tuhan nak kuatkan kita, supaya lepas ni datanglah masalah macam mana pun insya-Allah okey. Baik, so macam mana sekalipun ilmu, insya-Allah ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i bagi tahu sebagai penutup tentang ilmu. Imam Syafi'i bagi tahu nak tuntut ilmu ada 6. Saya dah pernah sebut, cuba ingat. Siapa yang pergi Mesir hari tu? Kita pergi makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata nak tuntut ilmu kena ada 6 perkara: zakain, wa hirsin, wa ijtihadin, wal bulghatin, wa irsyadil ustaz, wa tuliz zaman. Imam Syafi'i bagi tahu, pertama nak tuntut ilmu kena ada kepandaian. Otak kena cerdik lah, barulah ilmu masuk. Lepas tu penting jaga pemakanan, lepas tu penting keturunan, kahwin dengan orang yang sekufu, otak bagus, insya-Allah kita lahirkan keturunan yang baik-baik. Penting ni. Jadi kepandaian, kecerdikan, DNA yang bagus-bagus ni penting. Kahwin mix orang kata pandai, tak tahulah betul ke tak. Tak tahulah. Betul kita yang tak mix ni bodoh. Okey. Zakain kena cerdik, betul, kena jaga faktor pemakanan, jaga otak apa semua ni. Supaya cerdik. Zakain. Yang kedua hirsin. Hirsin ni ketamakan, rasa tak cukup. Nak lagi, itu masuk hirs. Hirsin ni lepas belajar dia rasa excitement, rasa nak belajar lagi. Bila habis kelas tu rasa, Allah dah habis dah ke? Macam tu. Bukan bila nak habis. Bukan. Dia kena hirsin. Rasa nak lagi. Mudah cerita tamak lah. Tamak ni kalau buat makan tak elok tapi kalau tamak buat ilmu itu elok. Nak lagi gitu Kita kalau ada orang dia suka kalau orang bertanya dalam kuliah, dalam kelas tu ada pertanyaan. Tapi yang dia tak suka kalau masa dah habis ada orang tanya, tu dia tak suka. Masa jadi drag. Tapi kalau dia hirsin dia tak kisah. Ada satu soalan dia excitement, masa soalan dia excited lagi. Dia teruja, tu hirsin. Okey. Yang ketiga, wajtihad, ada kesungguhan. Kesungguhan lah tu yang menulis, tu yang ada kitab. Kesungguhan tu lah, lepas habis satu pergi tempat lain pula, itu ini, lepas tu balik study dulu. Kesungguhan lah tu. Wajtihadin. Okey. Yang keempat, bulghatin, kena ada bajet. Kena ada kos. Ada je ilmu yang free, tapi dia susah nak dapat ilmu kalau tak keluar kos. Pergi kelas-kelas free, kelas Quran mengaji free, apa semua tu kan, lambat pandai. Betul. Free kan, jadi kita kadang pergi, kadang tak. Tak ada kesungguhan. Jadi, dan bila free pula, ustaz-ustaz yang datang pun yang biasa je lah. Ataupun datang, lepas tu esok, minggu depan tak datang, tak payah pancit. Minggu seterusnya sakit perut. Kelas pula, ialah kursi pun tak ada, apa pun tak ada. Sebab free, yang kos tak ada, jadi susah lah. Susah. Lepas tu kita tengok kelas Quran yang beryuran dan sebagainya, cepat pandai.
Tak kira apa ilmu pun. Nak belajar gitar, belajar piano, cuba belajar sendiri tanpa bayar yuran. Lambat pandai. So sama je, apa jua ilmu pun mesti kena ada kos. Bulghah dia panggil. Kos musafir. Kita datang ni semua kos, semua tu kos. Petrol dan sebagainya. Nak beli tudung apa, nak meshkan dengan semua tu kos. Okey. Nak beli kitab kos. Bulghah. Bulghatin. Yang kelima, irsyadil ustaz, kerana petunjuk daripada guru. Jadi kalau hari ni nak tuntut ilmu dengan ChatGPT, itu yang sesat dan menyesatkan, tu bahaya. ChatGPT dia bukan guru. Dan sebaik-baik guru, macam mana online kita canggih, macam mana boleh buat online pun, berdepan lebih baik. Berdepan. Macam mana sekalipun, keberkatan tu lain. Berhimpun dalam majlis ilmu yang adanya malaikat tu. Lutut dengan lutut. Tapi jangan buatlah sebab gaut. Ibarat rapatnya ramai kan, sehingga kan para sahabat tu daun-daun kalau bergugur tu takkan jatuh dekat lantai, dia akan berguguran di atas peha-peha riba mereka yang hadir tu. Irsyad dan ustaz, perlu ada petunjuk daripada guru, dan guru mesti guru yang mursyid lah. Sebab tu dia panggil guru yang mursyid. Irsyad maksudnya guru yang boleh membimbing kita. Jadi sebab tu kena pilih guru. Paling mudah, sebab tu ada tauliah sebagai contoh. Sebab tauliah, guru tu akan dites oleh majlis agama. Pertama dia akan ditapis dari sudut jenayah. Itulah, nak dapat tauliah ni, pertama special branch akan check background. So unit khas, unit cawangan khas, PDRM akan check background. Di samping akan interview, check ilmu, berapa tahun sekali akan masuk kursus dan sebagainya, supaya nak jadi guru yang boleh membimbing. Gitulah. Okey. Yang keenam, tuliz zaman. Nak tuntut ilmu kena panjang masa. Itu kata Imam Syafi'i. Kena panjang masa. Jangan sekejap rasa pandai, tak. Dia mesti makan masa. Okey. Yang seterusnya yang kita nak bincang, untuk mententeramkan kita, untuk menenangkan kita, adalah perhatikanlah keindahan alam. Jadi saya rasa tajuk ni elok kita bercerita kalau kita pergi hutan, pergi pantai ke, kita buat kuliah kat sana. Taman Negara Abang Mat kata. Saya dah buat awal lagi pada tu dah. Sebelum tu kita dah buat dah. Kita buat dekat Kuala Tahan. Saya pernah buat beberapa tahun dulu. 2 kali saya buat dekat Kuala Tahan. Dia dalam hutan tapi dia resort lah. Okay, resort. Ada glamping, ada bilik aircon, ada glamping pada. Ikut kita lah. Kita nak yang beraircon. Ada orang dia tak nak aircon, dia nak betul-betul nak nature, boleh. Ada orang dia nak aircon, ada bilik aircon. Tapi menikmati alam, ada sungai, ada aktiviti malam kita buat. Ada night walk, kita berjalan malam. Kita tengok binatang waktu malam. Waktu siang kita naik bot, perahu kat Sungai Pahang tu. Naik bot panjang tu. Kita main rakit. Ada hiking sikit. Macam-macam lah. Belajar dekat hutan. Lepas tu ada ranger yang akan ajar kita, ni pokok ni macam mana, ni kayu ni macam mana, apa fungsinya pohon yang patah, apa fungsinya binatang buas dalam hutan. Dia cerita semua ni. Menikmati alam. Baik, saya memang suka benda-benda macam ni. Dia bagi reset badan kita. Kita perlu grounding. Sebab kita terlalu banyak toksin kan dalam badan kan, jadi kita perlu dapat balik nature ni, angin yang betul, fresh air. Kita dapat air, bukan air klorin, air sungai. Walaupun air sungai tu coklat sekalipun, tapi dia still fresh water. Okay, kita nak udara yang bukan kipas, bukan aircon. Kita nak udara datang betul-betul. Dan kita nak matahari, kita nak panas. Kita perlu ada energi dalam badan tu. Bukan hanya dengan makan vitamin D, pil, suplemen vitamin D. Boleh juga dapat energi, tapi tak sama dengan energi matahari tu. Perlu. Jadi kita kena pergi. Kita tak ada harapan je. Kita pernah buat berapa tahun dulu yang kita pergi ke Batang Kali kan.
Dapat kena seberang sungai tu pun dah fed up. Baru seberang sungai tak sampai 30 meter. Kena buat, saya sekala kena buat. Saya plan macam nak buat bulan 7 nanti. Bulan 7, 15, 16, 17 baru tengah plan-plan dengan beberapa orang kawan kan? Jadi menarik juga kita buat 3 hari 2 malam. Menarik. Tak kira lah, saya prefer pergi sendiri je. Pergi sendiri sampai kat keletahan tu, kita akan parking kat kawasan parking. Nanti 4-wheel drive datang ambil. Naik atas 4-wheel drive ramai-ramai. Ini sekarang cakap keindahan alam. Dalam ni tak ada alam. Okey. Boleh siapa yang nak join nanti saya publish iklan dia. Saya tengah plan tu. Okey. Salah satu daripada sekian banyak jalan menuju kedamaian dan kebebasan berfikir adalah melihat bukti-bukti kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Anda pun akan merasa senang dengan pelbagai pemandangan indah yang bertaburan memenuhi hasil ciptaan yang maha pencipta pada bunga-bunga, pohon, sungai, hutan belukar, lereng bukit, bumi dan langit, siang dan malam, matahari dan bulan. Setakat ni lah saya nak tanya semua, mana dunia yang kita pernah pergi yang kita rasa ni lah yang paling cantik sekali? Setiap orang dia mesti akan ada cara dia sendiri. Orang selalu tanya, Ustaz pergi negara, Ustaz banyak pergi negara mana yang paling cantik? Susah saya nak cakap. Masing-masing ada yang memberi kesan dekat kita. Semua tu memberi kesan. Jadi nak mana yang paling cantik? Entah. Yang ni cantik cara lain, ni cantik cara lain. Afrika yang punya teruk, yang kita anggap Afrika kan dengan mungkin kotor sikit, susah sikit apa semua, ada cantik dia juga. Kenya, kau fikir macam tak ada apa Kenya kan, dengan hutan je. Tak apa, orang yang suka binatang suka pergi Kenya. Nak tengok Big Five tu kan, apa rimau lah, singa lah. Tak sama dengan tengok dalam zoo tu, sakit, stres rimau dalam zoo tu kan. Tak sama dengan yang wildlife yang ada kat Uganda, kat Kenya, Tanzania tu lain. So dia tengok tu dia rasa seronok, walaupun ada debaran duduk atas jeep tu kan. Berarti dia membahagiakan dia, sebab dia jenis suka binatang. Orang yang tak suka binatang suka tengok pokok, bawa kereta musim spring kan, bunga banyak, berhenti sikit-sikit, berhenti ambil gambar dengan bunga. Itu yang bagi dia tenang kan. Bukannya ladang bunga, bukan cerita ladang bunga tepi jalan pun berhenti ya. Jadi masing-masing ada kesukaan masing-masing. Ada yang suka hutan, dia dapat pergi hutan seorang-seorang dia boleh pergi. Rupanya bila kes-kes hiking saya baca macam-macam artikel orang tulis, rupanya memang ada orang yang suka masuk hutan seorang-seorang. Itu yang tenangkan dia. Cuma tak elok lah. Musafir ni macam mana pun Nabi ajar kena ada kawan. Dia tak elok seorang-seorang. Hebat macam mana pun tak baik. Sebab dia akan bahaya. Kalau kena bahaya susah, tak ada orang nak tolong. Jadi yang kita kena menikmati alam, kena tengok ciptaan-ciptaan yang ada. Sebab itu kita jangan sibuk untuk bergambar sahaja sehingga kita tak sempat nak menikmati alam tu. Sepatutnya kita pergi untuk kita tengok dengan mata kepala kita, tapi kita mesti melihat dengan skrin juga. Tengok tapi melalui skrin. Baik tengok YouTube je. Kan? Jadi kita takut kita rugi. Kita pergi satu tempat, kadang setengah jam, 20 minit kita habiskan dengan skrin tu, ambil gambar itu ini. Itu tak masuk bergaduh suami isteri lagi, gambar tak elok. Dah masa muka punya ambil sengit, I tak ready. Nampak gemuk. Salah tu kan. Mata tertutup, you ni apalah. Tu tak termasuk lagi yang nak ambil gambar tempat tu kena beratur. Tengok influencer cantik tempat dia, kena pergi. Dia tak tahu nak dapat gambar tu dekat setengah jam kena beratur. Dia tak tahu yang tu kan. Jadi rugi. Kalau kita tidak menikmati benda tu. Kalau kita tanya, Kak perasan tak kat sini ada berapa pokok tadi? Tak perasan dia. Ada pokok mana nak tenang macam tu. Dah lah turun bas saya buat dengan kamera, naik bas saya buat tidur. Pantang tayar bergerak je tidur.
kan? Jadi tak boleh lah makan ubat mabuk memang tidur lah lampas tak boleh. So perhatikan alam, insya-Allah. Saya kalau pergi negara yang susah pun, saya akan nikmati kesusahan tu. Sebab kadang-kadang kita rasa kita konon-konon susah sikit kita rasa stres lah. Kita tengok orang yang susah, kita nikmati kesusahan tu. Kadang-kadang kita makan dengan periuk dia yang dah bengkok-bengkok, yang dah kemek-kemek tu kan, kadang-kadang lebih sedap daripada yang kita makan guna Lecrozet ke apa benda tu. Yang kadang-kadang kita masak panas-panas kering makanan kita sebab Lecrozet tu. Kan? Jadi kita kena nikmati, kita kena adapt dengan apa yang sedang ada depan kita tu. Baru kita dapat diri kita insya-Allah. Perhatikan alam. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai absar. Basar ni dia bukan sekadar melihat. Dia mata ni dia ada banyak istilah. Ra'a melihat juga, ra'a. Basara melihat juga. Apa lagi? Nazara melihat juga. Kalau nazara lagi detail, memerhati. Nazar ni dia sampai kaji. Pada tengok tu dia kaji. Nazara pula, nazar. Semua guna mata. Jadi kita nak guna yang mana? Kalau ra'a, saya ra'a ni je lah. Tudung purple, tudung hitam. Tapi kalau saya pergi kepada nazar, saya boleh tahu ni brand apa, kain apa. Detail saya akan nampak. Saya dah seminggu pakai tudung ni. Itu nazar. Okay, dia boleh perhati panas tak panas dan sebagainya. Jadi tengok, guna pandangan mata yang bawa. Kalau basar, dia bukan sekadar mata ni, dia bawa ke hati sekali. Sama dengan nazar juga. Dia tengok dengan mata dan dia melihat dengan mata hati. Sebab tu Allah sebut afala tubsiru, tidakkah kamu melihat? Melihat dekat sini bukan melihat dengan mata je, melihat dengan mata hati. Melihat dengan pandangan yang positif, melihat dengan pandangan yang baik. Sebab tu nak tengok alam, kena guna basar, kena cari kebaikan pada kekurangan dia tu. Macam saya sebut tadi lah, bila saya masuk hutan, kita nampak pokok tumbang. Satu sudut kita fikir bahaya pokok tumbang. Tak, tapi bagi orang yang melihat dengan pandangan mata hati, pokok tumbang tu sangat penting dalam hutan. Pula perlu ada pokok tumbang. Kalau tak tumbang, tak lestari hutan. Pula rupanya dengan tumbang itulah nanti ada semut, ada anai-anai, dan itulah yang akan dibawa pada tempat lain menjadi macam-macam benda. Oh, betul juga Kalau kita fikir masuk hutan ada binatang buas, kita tak suka lah. Tapi tak, perlu Allah letak binatang buas tu untuk nak kawal populasi binatang dalam hutan. Kalau tak terlalu banyak binatang dalam hutan, tak dikawal, so kena ada pemangsa, predator ni pula. Oh, betul juga kan. Jadi Allah yang cipta, dia lagi tahu. Betul dia panggil basar. Kita kena tengok di sebalik ciptaan tu. Pokok bunga cantik, warna-warni, ada yang berbau, ada yang tak berbau, ada yang berduri, ada yang tak berduri. Semua tu ada sebab, Tuhan tahu. Begitulah. Penting untuk melihat keindahan alam. Maka Dr. Abdul Al-Qani sebenarnya cerita pasal suruh musafir ni, saya ingat ada banyak tajuk dia cerita. Mengembara lah termuka bumi lah, macam-macam ayat-ayat dia supaya suruh keluar. Sebab orang tertekan ni, bila dia dah lama tak keluar, dia jadi tepu, jadi keluar. Sebab pula kita pula diajar dengan screen time, dia lagilah masalah. Jadi keluar, kena keluar. Sekala window shopping pun dah lega dah, walaupun dia taklah alam sangat. Okay. Seorang ahli falsafah yang telah memeluk Islam berkata, jika aku meragukan kekuasaan Allah, maka aku akan menujukan pandanganku ke arah alam semesta untuk melihat pelbagai mukjizat dan keindahan ciptaan yang ada padanya agar imanku bertambah. Ada orang suka tengok langit je.
Tengok langit, bintang-bintang di langit dan sebagainya. Itu pun dah boleh tenangkan kita. Baik, yang seterusnya perbincangan kita hari ini adalah janganlah anda memberi keterangan yang membingungkan kepada orang awam. Okey, kat tajuk ni mungkin kita akan jumpa kritikan lah Kita kaitkan dulu tajuk dengan kita punya perbincangan, iaitu hidup ni akan jadi stres, akan jadi tertekan kalau kita salah info. Itulah poin dia. Sebab tu maklumat yang nak disampaikan atau siapa orang yang kita nak minta nasihat, rujukan dan sebagainya, jangan sampai benda tu membingungkan pula kita. Kita dah tertekan, lagi menyusah hidup pula. So kita nak hidup kita bertambah susah dengan kita dapat info-info yang salah. Jadi untuk ayat Al-Qarni dibawa satu tajuk, janganlah anda memberi keterangan yang membingungkan kepada orang awam. Apa dia kata? Saya pernah membaca dua buah buku yang sangat terkenal. Yang paling menonjol dalam kedua-dua buku itu hanyalah serangan yang keras terhadap kebahagiaan dan kemudahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Buku Ihya Ulumuddin. Sensitif ni kalau kita dengar buku Ihya Ulumuddin ni, Dr. Aid tengah kritik ni buku ni. Dia tengah kritik Imam Ghazali. Dia kata buku karangan Imam Ghazali misalnya, seruan terang-terangan untuk melaparkan diri, berpakaian kusut, membebani diri dengan beban-beban dan belenggu-belenggu yang justru sangat bertentangan dengan tujuan diturunkannya. Rasulullah SAW yakni untuk menghapuskan semua itu dari alam semesta. Dalam buku itu Imam Al-Ghazali memang menghimpunkan hadis-hadis menjelaskan tentang hukum binatang yang mati terjatuh, mati tertanduk dan diterkam binatang buas. Namun hadis-hadis itu dhaif dan maudhu'. Kemudian dengan hadis itu dia membangun sebuah tahap-tahap yang menurutnya adalah sebuah kejayaan terbesar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lalu saya membandingkan dengan Sahih Bukhari dan Muslim, dan tampaklah perbezaan itu. Ihya Ulumuddin penuh dengan beban, kesulitan dan terlalu dibuat-buat. Tetapi Sahih Bukhari dan Muslim ternyata perbezaannya amat ketara. Demikianlah kerana dalam Ihya Ulumuddin hanya ada kesulitan, penderitaan, toleransi dan keringanan, sehingga memperjelas pemahamanku terhadap makna firman yang menyebutkan wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi taufik, kemudahan untuk menempuh jalan yang mudah. Sini dapat kritikan. Ini pandangan dia lah. Sebab tu Dr. Al-Qarni ni, dia ada orang tak suka dia. Ini pandangan. Sebab tu kita ni dalam ilmu, kita bebas untuk mendengar pandangan. Cuma kita setuju atau tidak, bukan untuk kita bermusuh. Tengok cara memandang. Ilmu ni adalah cara sisi pandang. Sebab tu kita kata school of thought, kaedah berfikir. Pada dia, Imam Ghazali bawa contoh-contoh tu, Imam Ghazali punya sudut fikir cara lain. Untuk nak bersih hati, maka sebab tu dia tak nak orang mewah, tak nak orang moden. Sebab pada dia, dengan moden, dengan mewah akan rosakkan hati. Itu eksperimen dia. Okey. Orang tabligh sebagai contoh, tabligh ni yang keluar 40 hari tu, ingat dia bermewah-mewah ke tak? Dia akan susah tu. Tapi itulah yang akan menyebabkan boleh konsisten, boleh solat, jaga. Kenapa perlu berlapar? Dengan berlapar tu lah nafsu jadi tunduk. Bukanlah wajib, cuma nak sekarang ni untuk pemulihan hati. Dan kita faham kaedah Imam Ghazali adalah untuk merawat hati. Maka hati ni perlu ditundukkan dengan cara tundukkan nafsu. Maka nafsu ni perlukan kecantikan, perlukan keindahan, perlukan kemewahan, perlukan makanan, perlukan semua tu. Jadi Imam Ghazali potong benda-benda tu. Itu cara fikir Imam Ghazali. Tapi cara sudut pandang Imam Dr. Al-Qarni, dia tak suka cara tu. Maka pada dia, benda tu kontra dengan apa yang hadis Nabi, ayat Quran yang suruh hidup ni mudah, jangan bebankan orang sebagainya. Bolehlah So kita tengok, kita balancekan benda ni. Bukan kita nak betul juga jadi kita buang lah Ihya Ulumuddin. Jangan. Kitab yang diiktiraf seluruh dunia Ihya Ulumuddin. Siapa yang nak belajar untuk merawat hati, untuk mententeramkan jiwa, untuk membersih hati, belajar Ihya Ulumuddin. Gitu. Tapi jangan salah faham pula. Bila dah belajar tu, akhirnya sepanjang masa lah jadi orang yang berlapar. Tak, Nabi kata aku pun lapar, ada ketika aku puasa, ada ketika aku berbuka. Jangan sampai belajar rawat hati sampai tak kahwin.
Ada sahabat yang tak nak kahwin, Nabi kata, tak, aku juga berkahwin, sedangkan aku Rasul. Aku juga bersama dengan pasangan, dengan isteri. Jadi jangan sampai nak akhirat tinggal dunia langsung. Bukan. Okey. Ini kaedah-kaedah dalam membentuk diri. Cuma Datuk Aid dia bawa yang ni, dia tak nak orang salah faham. Tapi saya rasalah, saya kalau saya tidak bersetujulah bila Datuk Aid kata Yahya Al-Mudin ni telah kontra dengan apa yang Islam ajar. Tak. Ini adalah kaedah pengajaran. Berbeza tu berbezalah cara sudut pandang tu. Bukan maksud Imam Ghazali dia akan suruh semua benda tu rosak, tak. Banyak je kalau kita buka tu kitab lain, Mukasyafatul Qulub, penawar bagi hati. Kan kita jumpa macam-macam lagi, benda-benda yang indah-indah pun ada dalam tu. Dia untuk tenteramkan jiwa kita. Bukanlah semestinya dia ajar supaya kita sentiasa dalam keadaan lusuh, kusut sahaja, tak. Tidak. Okey. Buku kedua, dia kritik buku kedua pula, berjudul Qutul Qulub, karangan Abu Talib Al-Makki. Buku ini berisi anjuran mendesak untuk meninggalkan kehidupan dunia, menjauhkan diri darinya, menelantarkan usaha mencarinya, menjauhkan diri dari kesenangan yang diperbolehkan, dan berlumba menempuh jalan kesengsaraan, kesusahan dan kesulitan. Pada dasarnya, kedua pengarang Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Abu Talib Al-Makki menginginkan sesuatu yang baik. Namun pengetahuan dasarnya tentang sunnah dan hadis sangat lemah. Dari sinilah awal kekurangannya. Kedua-duanya menyalahi keharusan bahawa sebagai penunjuk jalan, mereka harus faham dengan jalan yang akan dilaluinya dan harus mengerti selok-beloknya. Okey. Mungkin cara hidup yang berbeza bawa kepada cara fikir yang berbeza tu je. Dr. Aid dia hidup zaman moden. Jadi dia boleh bawa orang untuk bersih hati cara moden. Imam Ghazali dia duduk kawasan kampung-kampung, maka dia bawa orang, dia ajar cara kampung-kampung. Okey. Jadi atas kita lah, kita selesa yang mana. Kalau kita jenis orang kaya-kaya, kita masuk je kelas-kelas yang kaya-kaya yang mengajar pasal hati. Banyak je. Ada orang suka contoh belajar tafsir, tadabbur dengan Nu'man Ali Khan contoh. Cara moden tadabbur Quran dia. Kan ada orang nak cara tok-tok guru pondok, dia tak suka cara tu, cara moden. Kan dia nak cara yang lemah gemalai, tak agresif. Dia nak cara-cara klasik, tradisional. Ini semua adalah sudut pandang cara berfikir. So nak cara moden boleh, nak cara kampung pun boleh. Jadi Imam Ghazali dan juga Abu Talib Al-Makki bawa cara dia, Dr. Al-Qarni bawa cara dia. Yang penting masing-masing ada cara masing-masing. Tapi macam biasalah, kritikan dalam ilmu ni biasa berlaku dalam tradisi ilmu. Tapi bukanlah bermaksud untuk bermusuh. Tapi bagi kita yang menjadi pengikut, masalah kita adalah bila kita menghormati satu tokoh tu mengkritik tokoh lain, maka kita secara tak langsung mengkritik. Dan kita menolak tokoh tu terus. Jadi itu yang menjadi salah kita. Sedangkan kritikan mereka adalah kritikan ilmiah. Kritikan ilmiah ni biasa je. Contoh pada zaman mazhab Imam Syafi'i dulu, bila Imam Abu Hanifah meninggal dunia, lahir Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dia banyak belajar dengan Imam Malik sebagai contoh. Lepas tu berlahirlah pula Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berbeza school of thought, berbeza pandangan, mazhab, pendapat berbeza. Tapi mereka menghormati pendapat-pendapat lain. Yang menjadi kalanya adalah pengikut kepada mazhab itu yang akhirnya bermusuh dan berbalah sama-sama pengikut. Jadi itulah, itu adab kita dalam berbeza pandangan. Tujuan saya cakap benda ni adalah kita tak nak kita memandang serong pada kitab Ihya Ulumuddin, kita merendahkan Imam Al-Ghazali. Kita tak nak yang tu. Kritikan yang dibuat oleh Dr. Aid Al-Qarni bukan maksud akhirnya kita membenci pula Dr. Aid Al-Qarni. Sebagai ada orang yang buat macam tu, bila dia tengok macam ni, oh dia kata ini. Kita tak nak macam tu. Akhirnya tu yang bergaduh Salafi, Wahabi, Aswaja, macam ni. Sekarang sebetulnya adalah perbezaan pada pandangan. Lepas tu nak belajar akademik, belajar ilmiah, belajar ilmiah. Nak kritik, kritik dengan ilmiah. Jangan musuh. Keluar bahasa-bahasa yang ada adab. Jangan sampai maki hamun. Jangan sampai attack, personal assassination pula, sampai nak kutuk peribadi pula. Tak perlu benda-benda macam tu. Beri gelaran-gelaran yang menyakitkan hati pula. Ada.
Padahal benda bincang pasal ilmu je, tapi akhirnya menggelarkan orang tu dengan gelaran-gelaran. Kan tak bagus. Okey. Macam kita di Selangor, kita suruh mazhab kita mazhab Syafi'i, tapi kita tidak menafikan mazhab lain. Okey, sehingga dalam khutbah pun sebut. Atau kalau akidah pula, kita nak belajar Asy'ariyah dengan Maturidiyah, sebab tu lebih mudah untuk kita nak faham. Jadi kerajaan ni dia nak bagi kita jangan berbalah, jadi kita bias lari. Bukan bermaksud tak boleh belajar yang lain-lain, belajarlah, tapi yang ni yang paling mudah untuk kita nak faham sesuai dengan keadaan budaya setempat kita. Asy'ariyah, Maturidiyah. Dah dia bagi gelaran pula Ashtur Matur. Kan tak elok berbunyi-bunyi tu. Sedangkan itu nama orang, nama ulama, tokoh tu. Jadi dengar tu untuk menyakitkan hati. So kita tak nak macam tu lah. Harapnya kita bukan orang macam tu. Okey, jadi tajuk ini mungkin Dr. Ain Al-Qarni dia kata kitab-kitab ini membingungkan orang. Jadi orang nak mudah tiba-tiba terpaksa jadi susah. Pada saya, Dr. Ain dia ada sisi pandang yang berbeza dengan cara Imam Ghazali. Kalau saya memilih jalan tengah, dua-dua saya boleh terima. Nak cara moden pun boleh, nak cara klasik pun boleh. Saya enjoy dua-dua. Ada masa saya nak cara klasik, ada masa saya nak susah, ada masa saya nak senang. Jadi terpulang pada saya. Itu je. Kan? Jadi bila dia kritik Ihya Ulumuddin, dia kritik dalam bab itu je, bab lain dia tak kritik. Banyak lagi benda lain yang dia bersetuju, cuma dia kritik bab tu. Bukan maksud kita tolak terus kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada orang dia jump to conclusion, tu masalahnya. Kritik Ihya Ulumuddin, dia kritik hanya pada bab-bab yang zuhud tu je. Bab lain dia taklah kritik yang tentang Imam Ghazali suruh tinggal maksiat macam itu, dia sepakat je. Cuma orang awam terus tolak terus kitab Ihya Ulumuddin, itu yang masalah. Okey. Kita tengok bawah sekali. Orang yang paling merasakan kedamaian, sifat menonjol dalam diri Rasulullah SAW adalah kedamaian jiwa, keredaan dan optimis. Dia selalu memberikan khabar gembira, melarang membebani diri dan lari dari tanggungjawab. Dia tidak mengenal putus asa. Senyuman selalu mengembang di bibirnya. Keredaan selalu bersarang dalam dadanya. Kemudahan ada dalam syariatnya. Kebersahajaan ada dalam sunnahnya. Kebahagiaan ada dalam agamanya. Keinginannya pun sangat sederhana, menghapuskan beban dan belenggu yang memberatkan umat. Dia kata Nabi ni simple je. Jadi Imam Ghazali yang bagi complicated. Itu pada dia lah. Tapi pada saya bukan macam tu. Cara fikir saya berbeza dengan cara fikir Dr. Ain Al-Qarni. Perlahan-lahan, kebahagiaan yang dapat kita berikan kepada lawan bicara kita adalah penyataan-penyataan yang mengetuk kesedaran dan dengan pola pendekatan yang sistematik. Kita dahulukan yang terpenting, kemudian yang terpenting kedua, yang terpenting ketiga dan selanjutnya. Teknik ini sejurus dengan wasiat Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, bila mana diutuskan sebagai gubernur, sebagai qadi ke Yaman. Maka dia mengajar tahap yang sistematik, pendekatan yang sistematik. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dia ajar sistematik, suruh syahadah kepada Allah, kan? Kemudiannya tengok apa satu. Itu berarti bahawa dalam sebuah permasalahan ada keutamaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tahap. Tetapi mengapa kita menjadikan keutamaan itu tumpang tindih dan ingin melakukannya sekaligus? Okey. So senang cerita, apa yang Dr. Ain tengah sampaikan sekarang ni adalah kita kalau nak mengajar, jangan sampai bagi orang susah. Mudahkan je. Kalau ada tahap, biar orang belajar bertahap. Jangan sampai kita campur semua sekali, nanti kan orang jadi confused. Itu maksudnya lah, untuk yang untuk mudah faham kita. Biar bertahap. Okey, contoh. Dulu cara saya berdakwah atau cara saya mengajar, mungkin sebab pengalaman tak banyak lagi, awal 20-an lepas saya grad, kita nak semua fast result ataupun drastik. Kalau orang nak berubah, pada kita kena berubah terus. Tapi lama kelamaan, dengan pengalaman, jumpa macam-macam orang, kematangan cara fikir, saya tak kisah kalau orang tu berubah sikit-sikit. Dan saya hormat. Dan saya jumpa banyak kes yang orang berubah drastik,
Tapi akhirnya dia tidak kekal lama. Akhirnya dia kembali berubah balik secara drastik juga. Contoh daripada seorang yang pakai skirt pendek, tiba-tiba terus pakai niqab. Berubahnya terus pakai niqab. Dan saya jumpa lepas tu buka balik tudung. Ada orang yang biasa-biasa ni, lara-lara tiba-tiba bercerai, terus masuk usrah, grup-grup usrah, til jannah semuanya. Okey. Tapi tak lama dia akan jadi orang yang lebih lara atau lebih teruk daripada sebelum dia bercerai. Ini saya cerita pengalaman je ni, dia tak semestinya berlaku, tapi ni kes yang saya jumpa. Maka saya, sebab tu belajar kena ada tahap. Okey. Mana kalau nak berubah, belajar ikut step, ikut silibus. Jangan terus follow yang terus paling hebat yang ustazah tu buat, itulah semua benda dia nak buat yang ustazah tu buat. Sedangkan dia belum capai lagi tahap tu. So sama jugalah, kita nak kritik Imam Ghazali, kita tak capai tahap dia. Kan? Jadi kita tak boleh untuk nak kritik akhirnya kita betul semua orang lain yang mengkritik dia, tak juga. Sebab kita tidak melepasi tahap itu. Jadi pelan-pelan, selanjutnya pelan-pelan. Sebab tu ada orang skirt pendek, tiba-tiba dia pakai tudung, tudungnya masih singkat. Atau sebagai contoh, telinga masih nampak, leher masih nampak. Pada saya itu pun dah satu pencapaian yang baik. Sebab bukan mudah orang yang pakai skirt pendek nak tutup semua, bukan senang. Okey, yang tutup semua pun jenuh kan, nak cari pin banyak mana pin, nak match colour, nak betulkan awning. Oi, ingat senang semua benda tu, susah. Jadi biar dia slow-slow, tak apa. Okey, yang penting dia melepasi tahap pelan-pelan, slow-slow, satu. Masuk kelas satu-satu. Jangan expect daripada masuk satu usrah terus nak jadi macam ustazah tu. Tak boleh, relax dulu. Kan? Terus nak berzikir 100,000 sehari, relax dulu. Buat yang wajib-wajib dulu. Lepas tu nak masuk kelas pun kena pilih kelas yang macam mana, sesuai tak dengan tahap kita. Ini tak pantang ni je masuk usrah. Tapi kadang kita tak faham pun asal usrah tu dah belajar tajuk tinggi dah. Jadi tak sesuai, takut nanti dia salah faham. Itu je. Yang lagi dahsyat lagi, ada orang yang berubah masuk terus tarikat, masuk terus makrifat, hakikat. Lagi sesat terus lepas tu. Sebab dia tak sampai tahap itu. Dan akhirnya dia jadi salah faham. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab tu penting ada silibus, penting ada kawan yang betul, penting ada guru yang betul. Sebab tu guru yang mursyid ni, dia nak mengajar pun dia kena tengok tahap orang kat bawah ni. Sebab tu dalam, bukan semua benda kita kena cerita. Kadang-kadang kalau kita cerita sebab orang confused, lebih baik jangan cerita. Sebab tu kadang-kadang dalam kelas yang ramai audience, ada satu soalan keluar. Ada soalan yang kadang-kadang saya tak boleh nak bagi tepat jawapannya, sebab audience tu berbeza dan kes itu berbeza. So kalau ada jumpa personal, contoh saya dalam kelas saya cerita lain, nanti bila jumpa personal saya akan terang lebih detail lagi tentang tu. Sebab sesuai dengan keadaan dia, tak sama dengan orang lain. Jadi kita kena cuba untuk memahami siapa mad'u kita, supaya orang tu tak salah faham. Itu je lah maksud saya, pelan-pelan. Jadi guru tu sendiri kena memahami, dan anak murid tu juga kena memahami guru mana yang dia nak cari. Lepas tu saya sebut tadi, kalau orang berubah, orang yang nak bahagia ni, dia perlu slow-slow sebenarnya. Dia tak perlu drastik. Nanti kan dia confused, nanti dia fed up, dia berhenti. Dan dia berhenti, dia boleh berubah jadi lebih buruk daripada sebelum dia berubah. Dan saya jumpa benda tu banyak dalam dunia saya lah. Sebab kebetulan kita duduk dalam dunia hiburan ni kan, duduk dalam dunia televisyen, so kita jumpa orang-orang ni. Jadi pandangan saya, mungkin ada tok-tok guru tak bersetuju dengan pandangan ni, tapi ni pandangan saya setakat yang saya nampak. Bila saya berhubung dengan orang yang macam ni, rupanya mereka ni tak boleh terus drastik, kena slow-slow, baru dia akan konsisten. Dan saya nampak dalam kaedah dakwah, tabligh, walaupun saya taklah 100% tabligh, golongan karkun ni, tapi yang saya tengok mereka sistematik. Dia raih semua orang. Tak kira lah kau gangster ke, bertattoo ke apa, dan dia akan buat benda basic-basic, asas-asas je. Tabligh dia tak ajar orang untuk buat benda susah-susah, zikir banyak-banyak, solat malam, tak ada. Buat yang basic-basic je dulu. Dan akhirnya orang tu konsisten. Sampailah akhirnya dia melepasi satu tahap. Itu yang saya respect kepada gerakan tabligh. Okey, walaupun saya ada kritikan kepada gerakan tabligh juga. Ada kritikan lah. Sebab dalam tabligh pun saya ada kawan-kawan ramai dalam tu.
Tapi bukan bermaksud kritikan itu bukan kritikan untuk merendahkan, tak pula kan, tapi untuk penambahbaikan, itu pun dengan pandangan-pandangan kita lah. Senang ceritanya pelan-pelan Jadi poin kita adalah sekarang ni Dr. Aid nak pesan dengan kita. Dia kata jangan sampai kita bawa masyarakat ataupun jangan bawa hidup ke arah yang membingungkan. Jadi salah satu cara supaya tak nak bingung dengan agama ni, slow-slow, step by step, first thing first. Ini priority. Tengok mana keutamaan dulu. Sebab tu kita kata tengok fardu ain dulu. Relax, bab-bab zikir, bab apa benda nak banyak mana, semua ni relax, sabar. Bertenang-tenang dulu. Buat yang basic-basic, yang asas-asas dulu. Clearkan yang asas-asas, baru kita naik satu tahap. Sebab tu kitab ni dia ada syllabus kan. Lepas satu masuk jilid kedua, masuk jilid, so tu bertahap. Okey. Cuba tengok bawah sekali tu. Taklif sendiri bererti kesulitan, sementara konsep dasar agama itu adalah memudahkan. Itu artinya agama turun untuk menghilangkan kesulitan. Kan Allah sebut la yukallifullah, Allah tidak akan membebankan pada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bermaksud Allah nak bagi kita sesuatu perkara yang kita kena buat, tapi Allah dalam masa yang sama tak nak susahkan kita. Sebab tu Allah kata illa wus'aha. Sebab tu ada kaedah Allah bagi solat. Memang berat solat ni kan. Ada waktunya, kena berwuduk, kena cari kiblat. Beratlah nak tutup aurat, berat. Tapi bagi orang yang tahu dia jadi ringan. Bagi orang yang biasa buat dia jadi mudah. Kalau ada kesusahan, tak boleh berdiri, duduk. Jadi duduk, baring. Maknanya wus'aha, akan ada jalan untuk mudahkan. Musafir payah, boleh pendekkan, ada keringanan, rukhsah. Itu maksud wus'aha. Tapi bukan semua benda kena mudahkan, tak juga. Ada benda kena susah. Haji, macam mana pun kena susah. Cubalah mudahkan sikit. Apa kata tahun ni kita tukarlah. Jamrah ni kita baling satu je. Bagi mudah. Ataupun sesiapa boleh pilih je. Mana yang awak mudah, mana yang awak dekat, awak pilih yang mana. Asalkan awak, tak boleh. Kena buat susah tu juga. Cuma nak bagi mudah, pilihlah timing yang sesuai. Mudahlah jadi. Ada seorang sahabat menemui Rasulullah SAW untuk meminta wasiatnya. Dari Rasulullah SAW pun mengucapkan kalimah-kalimah pendek yang boleh dihafal siapa sahaja yang pada intinya menekankan kepekaan terhadap situasi yang berkaitan dengan waktu itu, pertimbangan keadaan dan kemudahan. Tahulah bila saya baca yang ni, saya sendiri nampak Dr. Aid dia kritik Imam Ghazali, tapi dia tengok angle lain, Imam Ghazali tengok angle lain. Jadi sepatutnya tak perlu kritik pun benda tu. So sama juga benda ni. Sebagaimana sahabat bila tanya Nabi soalan, Nabi dengan orang ni jawab lain, dengan orang ni Nabi jawab lain. Sebab Nabi tengok keadaan situasi semasa tu. Orang ni jenis nak pergi perang, Nabi tak bagi dia pergi perang. Sebab perang ni hebat ni, sebab Nabi tahu dia ni orang yang ada masalah dengan mak. Lepas tu Nabi kata jaga mak kau dulu. Tapi ada sahabat lain yang Nabi tahu dia ni memang tak ada mak, tak ada apa, nak pergi perang, cepat pergi. Kan kalau fikir jihad lah paling besar sekali, tapi yang ni Nabi tak bagi pergi jihad, contoh. Jadi maknanya jawapan yang berbeza untuk mudahkan, dan Nabi tengok mana yang relevan dan related dengan orang yang bertanya tu. Semua tu supaya tidak confuse. Okey, nanti orang confuse. Waktu kalau semua orang pergi perang, betul mak ayah kita semua terabai. Jadi Nabi tak nak orang confuse, dan menyebabkan Nabi akan buat macam-macam cara. Sebab tu kita jangan kita kata apa ya, jangan kita berbalah bila mana dalam agama ni ada banyak pandangan. Jangan sampai kita keluar pula ayat apa ni, ada ini kata macam ni, ada ini kata macam ni, ada ini kata macam ni. Itulah yang mudahkan kita. Kalau bayangkan satu pandangan je dalam agama ni, melainkan akidah lah, akidah dia kena satu pandangan saja. Dan tak boleh banyak bercampur-campur, rosak akidah kita nanti. Tapi dalam bab-bab lain ni, bab fiqah sebagai contoh, ustaz mana yang betulnya? Baca dalam fatwa macam ni, tapi yang ni cakap macam ni. Rupanya memang betul ada banyak pandangan. Ada kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ada kaul yang asah, ada kaul yang sahih, ada kaul yang masyhur, ada yang di sisi kami, pandangan ulama-ulama dalam mazhab, bukan pandangan Syafi'i tapi ulama-ulama lain dalam mazhab. Jadi dengan ada banyak pandangan itulah sebenarnya boleh mudahkan kita.
Sebenarnya tak ada yang nak bebankan pun. Apa yang dipandang itu sebenarnya supaya tak nak bebankan. Contoh macam kita pergi jumpa doktor lah. Jumpa doktor yang pertama, stres kita. Jumpa doktor yang kedua, bila tengok kita dah stres, dia bagi benda yang mudah sikit. Padahal dia bersetuju je dengan pandangan pertama tadi tu. Bukan dia tak setuju, tapi tengok tak sesuai ni, stres pula orang ni. Jadi dia bagi cara mudah sikit. Tapi kalau kita kritik, apalah doktor yang pertama, doktor kedua ni senang aja. Tak juga, dia boleh senangkan sebab dia consider sebab kita tak sesuai dengan yang pertama tu. Itu maksud dia. Dia bukan maksud suruh kita kritik doktor yang pertama. Sama juga pandangan dalam agama. Bukan maksud supaya kita kritik mazhab. Tak. Sebab dalam kaedah agama, iza daqa amra ittasa'a. Jika sempit sesuatu perkara itu, maka Islam akan datang dengan cari jalan macam mana nak luaskan dia. Okey? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Bila ada kepayahan, maka Islam akan cari kaedah-kaedah macam mana nak mudahkan. Gitu. Tapi jangan awal-awal kita dah cari yang mudah saja, tak. Kalau boleh kita buat yang paling baik, yang paling payah tu. Kalau boleh. Kalau tak boleh, insya-Allah ada jalan mudah dia. Itulah maksudnya. Jadi jangan salah faham dalam agama. Sebab kalau kita salah faham dalam agama, kita akan jadi susah, kita akan jadi terbeban. Okey. Tengok muka surat sebelah. Kesalahan yang sering kita lakukan pada saat berbicara di hadapan umum adalah bahawa kita menyampaikan kepada pendengar semua pesanan, nasihat, ajaran dan etika yang ada pada perbendaharaan data kita hanya dalam sekali pertemuan. Ini yang bahaya. Sebab tu sebab jangan sampai orang salah faham. Jadi kita baru sekali pertemuan, kita dah cerita semua benda, orang tak faham terus. Jadi cerita ni je. Masuk bulan depan kita recap sikit yang ni, lepas tu kita tambah info. Baru orang faham. Itulah maksud dia. Kita kena terang. Kalau ada pandangan kedua, cerita pandangan pertama macam mana. Jangan bila kita ada satu pandangan, kita menafikan pandangan lain. Itu orang akan confuse. Okay, so prinsip kita dalam dakwah, dalam apa jua percakapan sekalipun, kalau kita nak buat comparison, kita kena cerita semua perbandingan tu. Jangan bila kita ada satu pendapat yang berbeza dengan pendapat orang lain, pada kita punya pendapat lah yang betul, tak. Okay, sebab tu kita boleh buat mana yang sesuai. Pendapat pertama begini, pendapat kedua begini, afdal begini, ini yang harus begini. Jadi itulah. Okay, macam kita bincang tadi lah, berdoa dengan Allah tu paling afdal, direct. Nak istighasah, nak astaghis, nak minta tolong dengan Allah, direct je lah. Tapi boleh tak, okay, saya faham direct dengan Allah ni, tapi boleh tak saya nak guna orang juga? Itulah bendanya. Afdalnya direct, tapi ada tak keharusan? Rupanya ada, bila cari-cari jumpa. Contohnya macam tu. Tapi bukanlah semestinya setiap kali nak berdoa kena guna perantaraan. Itulah maksud dia. Tapi janganlah pula sampai tahap tolak terus, tak ada, semua ni tak ada, ini saja. Jadi dah bergaduh. Itulah Di dalam dunia dakwah ni, dia kena tolerate, kena ada tolerate, kena ada second thought. Itu akan mudahkan hidup, insya-Allah. Jadi Dr. Ain kata kesalahan orang kalau bercakap ni, semua benda dia nak sampaikan, kadang-kadang benda tu tak sesuai. Jadi padahal Allah berfirman war Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala mukthin. Al-Quran kami turunkan dengan beransur-ansur supaya kamu membaca secara bertahap dan tartil kepada manusia. Kalau tak nanti tak faham. Sebab tu ayat Quran ada yang turun bersebab. Dia panggil asbabun nuzul. Berlaku kes baru turun. Orang tanya, Nabi tak jawab, turun ayat baru jawab. Okey. Yang terakhir sebelum kita berhenti, bagaimana anda mensyukuri nikmat yang banyak jika anda tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit? Bagi kita yang dah biasa dapat nikmat, kadang-kadang kita telah hilang rasa nikmat tu. Apa maksud dia? Kita dah biasa memandang. Hari-hari buka mata nampak, hari-hari buka mata nampak.
So kadang-kadang kita dah tak rasa dah nampak itu sebagai satu nikmat. Malah yang lagi dahsyat lagi, dia menyalahkan nikmat pula, menyalahgunakan nikmat. Dengan asyik nampak pula, tapi asyik nampak salah je, benda tak elok je. Okey, dia dah boleh bercakap. Dulu tak boleh bercakap ni, tiba Allah dah bagi dia boleh bercakap, umur setahun 2 tahun dah pandai bercakap. Okey, akhirnya dia dah tak rasa. Sebab nikmat, maksud nikmat adalah apa pemberian dan digunakan cara yang betul, baru betul namanya nikmat. Kalau tak, dia akan jadi apa? Kufur nikmat. Okey, boleh bercakap, sepatutnya cakap benda yang elok, tapi tak, dia dah mula cakap benda yang tak elok. Tu dia panggil mengkufuri nikmat. Ceritalah ada pisau, beli ni untuk potong benda yang elok lah, tapi dia pergi potong suami dia punya ni. Salah. Jadi tak boleh, salah. Jadi dalam arti kata, ada orang dia ada nikmat, tapi dia dah tak nampak benda tu sebagai satu nikmat. Sampailah akhirnya Allah tarik nikmat tu, baru dia tersedar betapa pentingnya nikmat yang telah ditarik tu. Okey, jadi hidup kita sekarang ni, jangan tunggu dapat nikmat yang besar baru kita rasa itu nikmat. Sedangkan hari-hari yang kita dapat nikmat yang kecil-kecil ni pun jangan kita abaikan. Contoh, saya buat contoh mudah. Hari ni orang berdoa. Okey, pada dia bila berdoa, dia nak doa yang makbul. Bila doa makbul, baru dia hargai, dia appreciate, dia puas hati dengan doa dia. Betul tak? Selagi tak makbul, dia rasa lemah, dia rasa tak puas hati lah. Tapi dia lupa, dia boleh berdoa tu sebenarnya adalah satu nikmat. Jangan tunggu dapat apa yang dia minta tu nikmat. Dia boleh berdoa tu nikmat. Itu maksud mensyukuri yang kecil ni. Jangan nampak result baru dia nak syukur. Yang kecil ni, boleh berdoa tu nikmat. Kita nak doa untuk dapat rezeki, boleh berdoa tu adalah rezeki. Sebab kita bukan setiap masa boleh berdoa. Allah lupakan kita untuk berdoa. Sedangkan kita boleh minta doa dengan Allah sepanjang masa, tapi kita yang limitkan, kita yang hadkan masa kita untuk berdoa. Maka sebab tu kita letak satu mindset, syukuri benda yang kecil-kecil ni. Jangan kita expect benda yang besar-besar je untuk kita syukuri. Okey, mata nak tengok benda yang best-best je tak. Kadang-kadang dapat benda yang tak elok dalam hidup, macam mana kita nak boleh belajar daripada benda ni? Itu maksudnya mensyukuri nikmat. Okay? So bagaimana anda mensyukuri nikmat yang banyak jika anda tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit? Macam mana nak appreciate dengan semua benda yang besar-besar, kalau benda yang kecil-kecil pun kita abaikan. Sebab tu jangan sekali kita abaikan benda yang kecil-kecil. Tetap ada manfaat, insya-Allah. Dalam hidup kita tak semua kita akan dapat benda yang best-best, tapi semua benda tu kita boleh belajar, walaupun ada kekurangan, ada kelemahan dan sebagainya. Kita ada husband, bukan 100% dia akan penuhi apa yang kita nak, tak. Tapi dalam banyak-banyak yang dia tak penuhi itu, takkan tak ada langsung benda yang baik yang ada pada dia. Kita ada anak, kita ada jiran, kita ada kawan, mungkin ada yang menyakitkan kita, tapi dah banyak, takkan tak ada yang takkan tak ada yang indah-indah yang baik untuk kita. Mesti ada. Jadi syukurilah yang ada tu. Syukurilah yang ada tu. Wallahu a'lam. Jadi itu saja dululah hari ni. Syukur nikmat ni banyaklah, panjang ceritanya. Cuma saya ingat nanti kita boleh sambung lagi tentang bab syukur. InsyaAllah, siapa rasa banyaklah kita bincang dalam bab syukur ni. Prinsip-prinsip syukur, asas-asas syukur, banyak tu. Nanti kalau kita nak sambung, kita tengok kuliah kita akan datang, insyaAllah. Okey, itu saja untuk hari ni. Minta maaf salah silap. Semoga Allah SWT beri kebaikan yang banyak kepada kita di penghujung tahun hijrah kita. Dan nak sampai ke hujung dah 1447, tak lama lagi nak masuk 1448. So kita tengoklah sepanjang tahun 1447 ni apa yang kita dah improve, apa azam kita yang kita dah tunai, apa dosa yang kita dah tinggal, apa amalan yang kita nak tambah untuk tahun-tahun yang berikutnya. Jadi insya-Allah kita harap Allah terima apa saja benda baik yang kita dah buat sepanjang tahun ni, insya-Allah. Dan Allah maafkan kekurangan-kekurangan, apatah lagi dosa-dosa kita sepanjang tahun ni, insya-Allah. Okey. So itu saja, minta maaf salah silap. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta,
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ya Allah, kau jadikanlah apa ilmu, apa hadis dan ayat Quran dan perbincangan kami perbincangan yang bermanfaat untuk kami, yang membentuk jiwa dan diri kami, ya Allah, yang menghilangkan kesulitan dan kepayahan dalam hidup kami, yang menambahkan ketaatan dan tunduk kami padamu, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba yang kau terima amal-amal kebaikan kami, serta jadikanlah kami hamba yang kau pilih sebagai hamba yang kau berikan keampunan atas segala dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, kau berilah kesembuhan daripada segala penyakit-penyakit yang mengganggu kesihatan kami, ya Allah. Kau berilah kelapangan pada setiap perkara yang kau sempitkan dalam hidup kami. Kau berilah ketenangan pada setiap kedukaan dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, kemakbulkanlah, perkenankanlah segala permohonan apa yang terbaik bagi kami, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.